Nah, tazkirah ni kalau by definition ataupun by lughahnya, by bahasanya adalah peringatan. So kalau peringatan ni default dia adalah benda yang kita lupa diingatkan lah. So tak sure lah nak dengar tazkirah ke, sebab kadang-kadang waktu subuh ni dengar benda yang dah biasa dengar dia makin dengan. So insyaAllah yang terlintas untuk kongsikan pagi ni adalah mungkin sedikit kisah pribadi, dan kemudian apa yang bermain di fikiran dan apa yang bermain di perasaan, dan kemudian akan ditutup dengan sedikit tazkirah yang berkaitan dengan itulah kot, daripada ayat-ayat yang kita tahu insyaAllah. Tak ingatlah berapa bulan yang lalu, tapi tahun lepas rasanya, mungkin dah setahun kan, berlakulah satu insiden atau peristiwa ataupun event, tak tahu nak panggil apa. By the way, kalau tak sempat bertakruf, nama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan, bekerja sebagai pensyarah di UIA Gombak, Kuliah of Engineering, Department Mechanical. So satu ketika tu di Department Mechanical tu, biasalah buat kerja ke, borak dan sebagainya, tiba-tiba HOD, Head of Department, dia tegur, "Din, 10 tahun lagi yang tinggal." Apa tiba-tiba 10 tahun ni kan? Rupanya dia baru tengok macam tempoh servis ni lah, dan tarikh yang bila kena bersara. Masa tu tak perasan juga, rupanya nama termasuk dalam yang kena bersara 56 tahun macam tu lah. Ingatkan 60 tahun. Kecewa juga lah. Lepas tu bila dia sebut 10 tahun tu, macam menjadi satu sentakan dan igawan lah. Ini personal story lah. Sebab apa? Sebab tak tahulah, sebab bila kadang-kadang saya cerita dengan student, dia kata 10 tahun tu macam lama kan? Tapi bila saya dengar 10 tahun tu macam, ish, tinggal 10 tahun je. Background sedikit, bila saya jadi pensyarah ni, adalah benda yang terbayang ataupun harapan, impian, bila aku jadi pensyarah ni aku akan dapat establish something kat universiti ni. Cumanya bila dengar 10 tahun tu, sebab saya habis PhD hujung 2013 Christmas, dan balik ke UIA berkhidmat tu 2014. So 2014 sampai 2025 tu dah 10 tahun lah. So bila dengar lagi 10 tahun tu, dia macam tersentak, sebab sekejap, aku 10 tahun dah berlalu ni, macam tak ada nampak macam apa yang aku, daripada current reality kepada apa yang aku idamkan tu, macam dah half time lah. Tapi macam tak gerak ni. Kalau macam tu lah kita ni, memang terbayang macam aku akan bersara dengan keadaan yang kecewa lah. Sebab masa masuk tu, insyaAllah tu, dah half time, macam mana ni kan. So tu yang macam sentakan dan terasa singkat tu, sebab sedar tak sedar 10 tahun ni dah, bila sebut 10 tahun tu macam lama, tapi sedar tak sedar je kan, dah 10 tahun dah. Apa kau buat kat sini kan? Tak macam tak function je kan. So last minute goal lah. ada yang bahasa punya anyway, okay. Now, so nak relate dengan apa yang apa yang personally saya harapkan nak establish dekat situ ada beberapa tak tahu lah nak kata konsep ke prinsip ke, yang menjadi foundation kepada apa yang saya harap boleh establish lah. Now, satunya okay, satu lagi, kalau kita nak cuba relate dengan konsep yang mungkin secara duniawinya mungkin lagi ramai orang familiar. Kalau sebut financial freedom, ada yang tak familiar tak? Ke semua tahu apa benda tu? Ada yang memang dah sampai ke? Atau ataupun dah lupakan ke? Financial tu lah freedom.
ke financial problem. Kan? Dan salah satu versi, kalau kita kata versi versi orang kata macam yang diidamkan nak capai dia punya financial freedom ni adalah dia punya passive income tu dah cover semua keperluan asasi ataupun keperluan dia lah kan. Maksudnya dividen dari mana-mana je juga dah cukup untuk dia hidup dan berjalan dan semua tu, so dah tak fikir lah in that sense. Tu satu contoh. Dan related to this, ada yang pathway ataupun cara yang dia fikir tu, dia kata banyakkanlah aset. Dulu ada ikhwah yang kita sembang tu macam tu, dia kata tambahlah aset kan. Dan ni from the perspective of ni kalau nak define sebab aset tu apa pula kan. Tapi dia kata masa tu dia sebab pernah lah duduk dengan ikhwah yang memang bab-bab financial ni dia ke depan lah, ataupun dia ni kan. Dia kata aset ni bukan sebab biasanya aset tu kalau sebelum tu saya fikir tu kereta ni aset aku, rumah ni aset aku kan. Dia kata tak. Aset ni define benda yang bagi kita, either kita kata cash flow ataupun yang bagi kita income lah basically. So kalau dia kata kalau kau ada rumah tapi kau duduk rumah tu masih liability tu sebab kau bayar dia punya ni kan, dan dia tak bagi income apa kan. Tu liability. Kereta kau ni kau bawa, kau kena maintenance, tu liability sebab kau keluar duit. Kalau kau ada kereta tapi kereta tu jadi kereta sewa, barulah aset sebab duit masuk. Kalau kau ada rumah, dia cakap macam tu lah generally. Dan dia kata bila dia kata banyak aset, kata so aku nak kena beli rumah banyak ke kereta, tak fikirlah. Masa tu dia kata carilah aset yang modal dia kosong. Pahal pula aset modal kau kan. Sebab masa tu kat overseas dia kata itulah aku tengok ikhwan-ikhwan kat dia bagi contoh masa tu Timur Tengah, ramai je yang belajar Timur Tengah ni tak fikir aset kan. Dia kata pergilah cari buku-buku yang belum ada translation kat Malaysia, translate, dapatkan copyright ke royalty, so dah jadi aset yang modal dia kosong tu, financially modal kosong tapi tenaga kena ada lah, dan royalty tu dapat. So dia bagi contoh-contoh macam tu lah. Maksudnya tabuhlah benda-benda. Dia kata aku ada website ni yang lepas tu aku pacak je banyak website-website ni yang orang jumpa kat situ memang lead kepada dia punya bisnes lah, dan dia dapat customer yang sebab dia pandai buat website masa tu, so orang appoint dia untuk buat website, dan pada dia mudah lah nenek dah jadi, lepas tu orang bayar kan. So dia kata itu pada dia aset lah kan, dia ada aset. Dan kalau kita besarkan lagi, kadang-kadang artis yang power-power pun dia ada banyak aset yang bersifat IP kan, intellectual property. Dulu orang bagi contoh M. Nasir tu, setiap tahun kalau dia dah goyang kaki pun, lagu-lagu dia yang klasik tu yang sentiasa dimainkan tu, dengan royalty tu dia pun dia dah banyak kan. So setengah-setengah artis yang dia ke situ lah, dia banyak IP setengah tu dia nyanyi je, tapi yang kalau buat lagu dan sebagainya tu, so tu contoh-contoh lah. Dia bagi contoh membuka mata macam tapi aku nak buat yang mana. So tu satu cerita. Bila faham konsep tu kalau kita ambil konsep tu dalam konteks membanyakkan aset yang bagi kita from that perspective tu passive lah, sebab dia bukan kita kerja tiap hari tu kan, tapi benda tu dah ada, duk masuk kan. Dalam konteks akhirat ni ada tak aset macam tu kan? Maksudnya setengah-setengah orang yang klasik yang paling contoh yang biasa tu wakaf lah kot, bagi wakaf orang guna, masuk income kan. Income tu pahala lah, sama-sama akhirat Dan personally yang saya terbayang antara benda yang nak tinggalkan sebelum meninggal ni adalah aset yang berbentuk orang lah, macam so kalau kita familiar dengan hadis, contohnya man sanna sunatan hasanah fa'umila biha, familiar hadis siapa yang memulakan satu sunnah yang baik dan orang ikut sunnah tu ataupun trend tu, dia akan dapat ajr tu, pahala tu sebagaimana orang yang mengamalkan tu tanpa kurangkan pahala dia lah. Dan of course kalau hadis tu kita baca sampai habis, dia Nabi SAW sambung man sanna sunatan sayyi'ah kan, siapa pula yang buat sunnah yang buruk, orang fa'umil biha, orang yang ikut dapat jugalah kan. So dalam bab tu kalau zaman sekarang ni dia agak ada interesting opportunity lah, influencer apa kan, sebab orang boleh ikut trend dia tapi ikut yang dia buat mana. Kalau dia buat benda yang berdosa dan puluhan ribu orang duk ikut, tak pasal-pasal je lah, dia tengok buku amal dia tu na'udzubillah lah kan. Tapi kalau orang buat trend yang baik tu, tu satu opportunity yang agak interesting from the perspective of zaman dulu tak ada
format, kalau zaman dulu kena tulis buku dan sebagainya kan, maknanya untuk tinggal. Dan kalau kita tengok buku yang tak kisahlah from Imam Nawawi koleksi hadis 40 ke, yang macam sampai sekarang kita masih duk cover belajar kan, ataupun yang memang da'i-da'i pendakwah terdahulu tulis dia punya khazanah dan sebagainya yang kita masih guna. Itu contoh aset yang dia dah meninggal lama pun masih masuk kat dia kan. Tapi zaman sekarang ni ada interesting opportunity dalam konteks video ke audio ke podcast ke, yang kalau benda tu baik dan orang terkesan, so tu antara benda-bendanya. Okey, kalau pasal orang pula, kalau kita kata kita ajar ataupun kita share something, orang buat benda tu, kita dapat kan, insyaAllah. Cumanya dia ada tempoh hayat lah, sampai dia meninggal lah dia buat tu kan. Lepas tu dia terganti tapi kalau dan kalau kita dalam konteks dunia tu pun rasanya agak familiar dengan konteks MLM kan, multi level. Macam mana dia jadi ada orang kaya? Dulu pernah lah ditarik dengan multi level tertentu so downline lah, berapa layer downline yang kita boleh dapat income lah sebagainya kan, whatever. So dalam konteks akhirat ni ada tak konsep tu? Maksudnya kita train dia untuk bawa orang lain, so dan kita punya piramid dakwah ke piramid tarbiyah anak buah kita, cucu salah cicit dan sebagainya. So tu ada perspektif lah, macam aku nak yang begitulah kan. So maksudnya kalau kita kalau yang familiar dengan hadis unta merah, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am, atau kama qala. Siapa yang Allah bagi hidayah kepada seorang dengan sebab dia, ganjarannya lebih baik daripada unta merah ataupun ganjaran, maknanya from konteksnya aset yang berharga ketika tu lah kan. Bila dengan ceramah dekat kuliah-kuliah, kadang-kadang dia konteks macam unta merah tu dia mirrorkan dengan Ferrari merah. Anda biasa dengar ustaz macam tu. Tapi yang kata Ferrari tu aset ke? Sebab kalau orang bawa tu dia mungkin ada liability ke apa tak kan. Kecuali kalau dia banyak kereta dia simpan kan. Dan kalau ada dengar macam kalau orang perempuan dengar paralel tu macam menarik ke? Macam tu suami aku lah punya kan, bukan aku punya. Tapi kalau kita kata aset, sebab tu kalau personally for personal motivation tu macam sebab unta merah nampak ketika tu macam aset yang berharga lah. So yang personally terbayang aset tu, aset maknanya duniawi tu macam ada mansion ke macam tu lah. Sekadar kereta satu tu taklah menarik sangat. Tapi Nabi sebut khairul laka, bukan sama kan, tapi it's much better than what you dream of lah, basically begitu kan. Kalau siapa yang pernah baca buku Kawan Dakwah, dia bincang lah kenapa orang yang Allah pilih dia untuk jadi asbab hidayah orang lain deserve dah suruh berhenti deserve ataupun layak ganjaran yang hebat. So dia bincang lagi tu macam bayangkan ada orang tu nak pergi neraka, dan kata jom masuk syurga, lepas tu dia tukar ke masuk syurga. So orang yang mengubah nasib orang tu berpindah sebab asbab hidayah, kalau dalam konteks yang paling asal tu kafir kepada Islam kan. Tak ke orang yang mengajak tu dan Allah pilih dia untuk jadi sebab tu layak untuk dapat, sebab perubahannya besar tu kan, daripada nak pergi neraka ke syurga. Itu satu. Dia kata tak ke orang tu juga dengan sebab titik mula tu lah dia start belajar solat apa semua tu dan dia amal. Banyak pahala dia daripada tak, kalau asalnya tak ada kan. Tak ke orang tu layak kan. Itu ada berapa lah dia list. Yang ketiga pula ni saya ingatnya lah. Kalau kita bayangkan kita imagine ada bangunan jahiliah dan bangunan Islam, dan bangunan ni dibina oleh individu yang ada nama tu lah. Kalau orang yang contribute, orang ni pindah ke sini, tak ke dia mengurangkan bangunan jahiliah, menaikkan bangunan Islam, etc. So maksudnya, dan dia kata dengan pindah ni pula tak ke menyebabkan termotivasi pula orang lain pun, aku pun nak buat dakwah, and dia ada so banyak efek yang menyebabkan orang yang contribute kepada perubahan seseorang tu memang layak lah dapat ganjaran yang besar sebab dia punya impact tu besar. Now tu perubahan seseorang dan kalau kita kasket dengan MLM-nya tu, dia bukan sekadar berubah, dia pula mengubah orang lain dan mengubah orang lain. So balik kepada aspirasi kehidupan maksudnya aku ni memang antara benda lah yang nak capai tu ialah, harapnya bukan sekadar sebab satu benda. Kalau kita cakap perubahan orang tu, maknanya ada je student yang masuk, lepas tu aku bawa usrah dia, lepas tu dia grad dengan baik,
hopefully jadi something lah, dan hopefully dia bekerja, semua dia buat kerja. That's ni, dan alhamdulillah on that level rasanya adalah hasil-hasil tu. Maknanya bila tengok ada yang ikhwah-ikhwah yang dah berapa tahun grad, ada yang contohnya 2 orang yang masa di PN cerita pasal koperasi apa semua, contohnya macam adalah saham aku kat situ, hopefully insyaAllah yang berjalan tu on the level of tu. Memang nak kumpul seramai mungkin lah orang yang dikesani begitu. Tapi bila terfikir macam yang level yang macam quote on quote financial freedom dalam konteks tu, harapkan aku dapat establish sistem kat UAE ni yang maksudnya aku dah lama pergi pun sistem tu keep on, sebab sekarang ni kita sentuh direct, dan bila aku dah tak ada, dah tak dapat lah nak buat benda tu kan. Ni nak buat sampai jadi sistem yang aku dah tak ada pun, sistem jadi engine yang running dan keep on progressing. Macam terbayang macam masuk lah duk macam tu kan. So tu harapan lah. Tapi dia jadi, kita akan baru bila nak buat tu baru perasan sebenarnya nak buat seorang tu pun dah satu cabaran, nak bagi menjadi semangat kan. Nak jadikan benda yang dia semangat dan dia boleh train anak buah, cucu dan sebagainya, tu satu cabaran yang berbeza lah. Dan baru ni dalam satu grup yang sebab ada seorang baru join daripada, kalau siapa yang tahu UIA tu, belakang dia ada Uni KL BMI tu. So ada seorang baru join kat situ, terpaksa taruh balik kan. Lepas tu ada yang tanya minat apa semua, keluarlah interesting kot budak-budak ni kan. Ada yang cakap pasal ada email dia, ada cakap pasal kan, macam lepas tu keluar kau baca yang mana kan, yang romantik ke yang action, macam keluarlah cerita. Kata macam depan Nakib dia bincang macam ni, belakang belakang tak tahu dia bincang apa dia kan. Itu kau dah baca dah, apa dah sebut happy marriage lah kan. Sebab kita tak baca, kita cerita apa kau kan. Anyway, kalau yalah, tapi ingatlah zaman dulu-dulu yalah Naruto lah zaman kan. Ni dah lose touch dengan apa cerita dia orang ni kan. Anyway, tapi salah satu common ground lagi yang personally saya boleh relate tu, sebab dulu saya pernah ada zaman main game banyak lah. So kadang-kadang setengah hari tu dengan student ni saya bawa dalam format game lah. Tak tahu kat sini pernah main ke tak pernah. ke masih ke malam sambil hirasah tu lah. Apa Mobile sebab kebetulan sebelum tu kita ada tadabbur surah At-Tin, dan kalau pangkal tu adalah macam dia refer kepada ulul azmi, tapi unsur ilmi tu nabi-nabi yang hebat dakwah dia, dan cabaran dia cabaran dakwah. Maksudnya cabaran orang yang didakwahi itu mad'u tu mencabar. Sebab ada nabi yang cabaran dia lain kan, macam Nabi Ayub diuji dengan kesihatan apa semua kan. Tapi ni nabi yang diuji dengan orang yang memang punyalah susah nak dakwah, termasuk dengan Firaun dan sebagainya. So bila relate dengan mungkin similar lah kot kalau kita kat sini. Siapa yang rasa macam, sebab kadang-kadang kita bincang semalam tu mau kepada kita punya pembinaan kita surah dan sebagainya. Tapi kalau ialah Ustaz Atik cerita semalam, dia menghala kepada kita nak diredikan untuk kita function untuk mengajak merubah orang lain juga kan lepas tu. Siapa-siapa yang dah start buat benda tu biasanya akan rasa macam ya Allah, struggle kan, susah kan, mencabarnya kan. Dan masa share dengan adik-adik ni macam rasanya macam mencabar hidup nak cuba buat benda ni kan. Mencabar kan. Dan kadang-kadang nak komit usrah pun mencabar kan dan sebagainya. So tu yang kata macam kalau dengan ulul azmi cabaran dia sama tak? Dia tak ada cabaran dia level orang-orang depan dia tu yang mencabar. Dia bukan mencabar nak tak usrah kan, dia mencabar nak handle masyarakat yang begitu So kata macam Allah bawa kisah dia tu sebagai benchmark hujung lah, level 10 punya big boss kan. So kalau kita bayang kita masuk level 1, tak tahu lagi apa. Kalau zaman dulu Mario lah tu ada big boss kan, ada big boss dia. Dan kalau kita bayang ada 10 level big boss tu, so ulul azmi tu macam Allah cerita level 10 tu macam tu lah dia punya cabaran, dan nabi-nabi tu saksi dalam konteks tu Dan kita realise cabaran kita ni baru level 1 ni, cabaran untuk kita sendiri datang usrah kan. Macam belum lagi kalau kita dah siapa yang nak start bawa usrah tu, sebenarnya kalau kita realise kita masih ajak orang yang dah sedia Muslim, yang dah agak baik,
just untuk commit tarbiyah, just untuk jom lah kita start buat something kan. So belum lagi kita ajak orang yang macam solat pun tak, merokok pun heavy smoker, belum lagi yang memang tunggal langgang, minum lah, belum lagi yang bukan Islam. So big boss banyak lagi kan. So dia jadi macam kita aim tak nak sampai sini. So dia jadi macam kalau siapa aim macam tu, dia akan oh taklah besar sangat ni, insyaAllah boleh kita nak pergi kan. Kalau setengah orang tu sampai ke meninggal pun dia masih kat big boss level 1 kan. So itu dari segi perspektif lah, kita aim nak sampai big boss level mana, dan mungkin dia akan terjadi motivated sikit untuk selesaikan level ni cepat lah. Macam aku kena commit lah ni sebab aku nak pergi level depan pula kan. Macam mana kita nak deal dengan biasanya bawa israh ni, biasanya yang terkumpul tu yang agak baik ketika ni, mungkin ketika itu cumanya nak upkan lagi kan, belum lagi deal dengan sebab dulu pernah tak apalah, panjang pula cerita kan. Okay, balik kepada semua tu. Now, itulah personal feeling dan buah fikiran dalam konteks apa yang personal nak dapat, dan nak dikongsikan aspirasi itulah dalam konteks hidup ni. Tak tahulah sebab tak sebab juga ta'aruf ni batch ada yang sama batch ke, ada ke yang sama batch yang paling senior kat sini umur berapa 40 lebih. So almost similar lah. Yang paling muda 20. Oh, IPT ke? Masih dia pengajian lah. Oh, okay. Oh, so spirit yang agak interesting lah. Walaupun kalau dalam keluarga Melayu ni 20 tahun beza tu masih boleh jadi masih ada adik-beradik yang daripada sulung ke bongsu tu 20 tahun tu biasa jugalah kot kalau masyarakat Melayu kan. Kalau orang putih apa mungkin jarang kot sebab dia anak tak ramai. Ala kulli hal, tak tahulah kenapa dulu masa reach je 40 tahun somehow mindset tu berubah. Bila sebut pasal kematian ni tiba-tiba terasa lain. Ni personal lah kan. So, selama ni sebut mati tu boleh datang bila-bila tu fakta yang terima, dia fakta je. Tapi perasaan tu InsyaAllah lama, dia macam dah rasa lama kan. Tapi masa tinggal lagi, masa dah aku dah 40 tahun macam, sebab dah terasa lebih dekat dengan mati daripada lahir. So sama psikologi tu terasa lain dan terasa urgency lah. Terasa macam mana ni tak especially benda yang diidamkan tak kan. Now, in relation to that, mungkin ada dua tazkirah daripada ayat Quran yang nak dikongsikan lah. Yang pertama, bila kita cakap pasal tazkirah, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah sebut dalam Quran surah Baqarah ke? Bukan. Az-Zariyat apa sebab ayat lepas tu wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. So Allah kata berilah peringatan, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan tu bermanfaat untuk orang beriman. Dan ayat lepas tu yang pada saya adalah peringatan yang paling utama lah. Just after that, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Dan saya suka kalau sambung satu ayat lagi, ma uridu minhum birrizq wa ma uridu ayyut'imun. Allah sebut dua benda itu, rizki, yut'imun, bagi makan. Dia agak interesting dalam konteks kalau kita pairkan dua ayat tu. Dan macam Allah kata, purpose aku hantar kau ni untuk abdikan diri kepada aku, bukannya sibuk dengan rezeki, dengan cari makan je. Dan sedar tak sedar kehidupan kita memang kesibukan kita isu tu lah, isu rezeki, isu cari makan. Dan kalau kita belajar pun untuk isu rezeki juga. So kehidupan kita ni, that's the main concern. Dan bila baca ayat tu, Allah remind balik, jap. Sepatutnya yang paling concern kau ni mengabdikan diri kepada aku, bukannya duduk sibuk balik rezeki cari makan. Of course kalau nak syarah sikit kat sini, ada orang kata macam bukan ke isu nafkah semua pun part of ibadah dan abdikan diri kepada Allah juga kan. Which is betul lah. Cumanya mindsetnya amat berbeza. Orang yang paksi hidup dia isu rezeki cari makan dengan paksi hidup dia ibadah. Sebab kalau kata ibadah ni salah satunya ialah isu rezeki nafkah semua tu, tapi dia jadi salah satu lah daripada banyak. Dia jadi macam 1, 2, 3, 4, 5 semua ni mengabdikan diri. Dia takkanlah ada double standard kan. Sebab rezeki ni serius.
Sebab usrah ni tak apalah, insya-Allah lain kali juga faham dia akan ada, kita akan samalah benda tu sebab reasonnya semua ni untuk Allah juga kan. Dia berbeza dengan orang yang paksa dia rezeki tu, yang ni macam sampingan contohnya. So tu satu Dan satu lagi surah yang hopefully semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nak di-highlight kat hujung tu inna syani'aka huwal abtar. Nabi sebut orang yang benci kau ni dia orang yang terputus abtar. Background cerita sikit surah ni adalah Nabi diejek lah kan, Batara Muhammad ni terputus. Pernah dengar kenapa Nabi Muhammad SAW ada orang yang duk kata dia Muhammad terputus? Pernah dengar? Sebab semua anak lelakinya meninggal kecil, meaning bin Muhammad tak wujud. Binti Muhammad ada kan, sebab anak perempuan yang hidup tu kan, dan cucu Nabi Muhammad SAW daripada anak perempuannya. Contohnya yang kahwin dengan Ali, so ada Hasan Hussein contohnya. Tapi Hasan Hussein bin Ali bin ke sana lah. Maknanya kalau ada kat sini aku ni bin Muhammad, tu kelentong yang memang tak masuk akal lah, sebab tak ada kan. Kat mana pula datang bin Muhammad tu, memang tak wujud. Dan kat situlah maknanya legasi, kalau kita kata Bani Hashim, Bani apa tu, maknanya ada Hashim kat tu, tu Bani dia lah kan, anak-anak dia. Bani Israel tu sebab Israel ataupun Nabi Yaqub Nabi Israel tu anak-anak dia. So Bani Muhammad tak ada, sebab memang tak ada anak lelaki kan. So sebab tu dia ejek kan, Muhammad dah terputus kan, sebab memang tak ada. Tapi bila Allah sebut inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang puak-puak ni dia orang yang terputus. Dia ada beza apa beza kalau kita kata dia orang pun terputus dengan dia orang yang terputus? Ada beza? Boleh beri ngantuk ni. Saya pun selalu bawa contoh ni kalau adik, kalau kita level ni anak lah kan, ataupun kalau yang belum kahwin adik katakan adik kita atau anak kita petang-petang tu dia main kat playground, lepas tu tidur dia datang muka monyok, muka menangis ke apa kan, ayah ni kawan-kawan kita tu kata kita ni bodoh. Ada beza kata dia orang pun bodoh ke? Maksudnya apa? Maksudnya ayah tahu kau bodoh tapi dia orang bodoh kan? Dengan dia orang yang bodoh kan, dia orang yang bodoh tu maknanya mana ada dia orang yang bodoh kan, dia menafikan benda tu secara langsung atau tak langsung So ayat tu bila Allah kata inna syani'aka huwal abtar, dia orang tu yang terputus, maksudnya directly menggambarkan Nabi tak terputus. Tak, dengan mafhum tu kan, dia bukan dia orang pun terputus juga, tak apa lah, dia dugaan tu. So ayat tu agak interesting sebab dia bincangkan macam dia orang terputus kan, dan salah satu figure yang memang duk kuat mengata ni Abu Lahab tu, memang tak ada pun yang lepas berbangga aku Bani Abu Lahab kan. Kalau Abu Jahal pun anak dia Ikrimah pun masuk tim Nabi SAW juga kan. Tapi perbincangan dia macam mana Nabi tak terputus sedangkan dia tak ada Bani Muhammad tu, tak ada kan. So legasi dia kat mana? Legasi para sahabat yang dibina dan berterusan sampai kita hari inilah kan? Dan semua kita ni tak boleh nak claim bukan daripada channel Nabi Muhammad SAW tu lah. Ya aku tak, Nabi lain aku skip, tak ada kan. Memang semua dari situ Dan from that perspective, bila memahami itu saya memang ada personal harapan namanya, possible tak untuk aku ajak orang bina orang ni dan tak terputus, maknanya tak batal, tak abtar lah, maknanya anak buah aku ni tak terputus, tak abtaran. Maksudnya sayang lah macam aku ada anak buah tapi dia sampai ke sudah dia tak ada anak buah yang lain kan, macam habis kat situ je, sedih kan. So hopefully dikongsikan ni mau kepada personal harapan, impian apa semua tu dikongsikan, harapnya ada yang berimpian yang sama lah. Dan disebabkan itu just nak direlatekan dengan konteks, kalau kita gabungkan semua benda yang saya cerita tadi tu, pada saya ada benda yang amat priority dalam konteks kita sendiri lah. Kita dengan usrah, dengan tarbiyah ni, dia macam kalau kapasiti kita tu tak dibina, yang kita boleh buat tu level tu lah kan. Maknanya kalau kita di upskill kan, baru kita boleh buat benda yang lebih besar. So benda tu jadi primary lah. Dia jadi orang yang bercita-cita besar tapi tak put emphasize untuk kita ni sendiri terbina tu,
dia macam tak match lah kan. Dia tak match kan. Tu satu. So sebab tu emphasize tu nak tak nak, dan dia bukan just nak dengar tu kan, macam nak contohnya apa saya dulu kalau orang yang kenal personal designer, orang yang amat introvert dan tak aktif cakap Sebab tu kalau yang kenal kat universiti dengan sekolah, bila jumpa dah lama tak jumpa tu macam dia macam tak boleh nak brain sikit macam orang yang sama ke ni, sebab macam tak match lah dia punya gambaran dulu kan. Ingat lagi kat Misah dulu, sebab dulu dia UKM tak silap, saya duduk Unit 10. Masa sepanjang student tu kenal lah dengan Kak ni, Setia Misah kat Ikram Pusat, kalau siapa yang kenal lah. Lepas tu lama tu tiba-tiba datang Daurah, dia kata siapa ni boleh cakap punya, macam dia tak boleh nak match. Sebab dulu yelah pernah je dalam AJK apa, tapi tak pernah dalam meeting semua tu dia macam faham kau karakter begitu Okay, on that note, personally yelah, satu kita upskill, dan keduanya kalau kita once kita ni membuat-buat nak something, biasanya kita terlupa kekurangan kita tau. Tak pernah lain macam orang kata macam mana kau boleh cakap? Itulah saya pun terlupa, saya tak erti cakap. Macam kadang-kadang kita nak something tu, kita terlupa, kita tak fikir macam mana. Ada orang kata macam ni, selagi mana contoh kita bila decide nak cakap something, kita masih terobses orang cakap apa, orang akan komen kata. So biasanya itu menggambarkan kemahuan kita tu masih kurang berbanding kerisauan macam-macam lah. Tapi kalau kita nak tu terlebih, kita macam dah tak terperasan pun bab-bab yang lain. Dia macam sebab tu ada orang kata macam tengok kadang-kadang salesman yang jenis salesman ni, dia orang tak segan ke tapi ada orang yang macam dia dah nak duit ke benda tu, dah dia obses, so dia tak sempat nak fikir benda tu. So sebab tu dia macam yang penting tu kita bina kendak tu sampai kita pun terlupa, macam reti tak reti pun dah tak terlintas kan. Tu satulah pembinaan diri. Kedua, harapannya kita jugalah aim macam aku pun nak try bina orang juga supaya hasil tu tu harapannya. Dan ketiga, bila kita bawa orang tu, kita tak naklah dia just mendengar kita tu, tapi maknanya someday dia juga termotivasi untuk membawa orang yang, so kat situlah baru start akan jadi tak terputus kan. So itu dikongsikan, semoga bermanfaat, semoga dapatlah something insya-Allah. Dan on that note, okay, sebab tu saya rasa primarily bina diri sendiri tu. Second, bina orang lain sampai, kalau boleh sampai bina dia. Ketiga, personally saya rasa macam disebabkan dalam dunia sekarang ni ada je saham-saham yang kita boleh dapat secara amat pasif kalau in that sense. Maknanya social media apa semua tu. Saya sentiasa make a point of contoh satunya kalau dah kebetulan saya ada dekat tempat yang ada Ustaz Atib ke Ustaz Syekh Hamid ke siapa lah yang memang penyampai-penyampai ni, benda ni jadi common lah. Sebab dia jadi macam yelah, dia dah bagi orang ni dapat manfaat. Tapi kalau saya record dan kemudian ada budak-budak sarah lain tak dapat datang ke apa, dia dapat dengar kemudian, saya hopefully ada saham lah, sebab dia macam kita yang menyambung benda tu kan. Dan kalau saya dah prepare sikit untuk tazkirah ke bagi penyampaian, instead of ini pemilikan ROI lah, siapa yang biasa dengan ROI, return on investment, aku dah invest masa nak prepare tazkirah ni, tapi kalau return dia mungkin possible kat sini je, dengan aku tambah lagi kod-kod adalah lepas ni siapa-siapa tengok dan dapat, dan apatah lagi dalam format yang kalau aku meninggal esok pun hopefully sempat upload dan ada orang boleh ni kan. Dan kalau yang siapa family dengan Syahrul Aman yang baru meninggal baru ni, macam ni, sebab kadang-kadang ada benda yang dia tiba-tiba timbul bila orang tu meninggal. Timbul tu maksudnya orang tengok pesanan yang lama dia kan, dan harapnya kita dah tinggal, macam bila kita meninggal nanti dah ada banyak orang boleh pilih benda-benda yang bermanfaat kan. Boleh kita dah tinggal itu, supaya dah meninggal pun ada masuk lagi saham So that's among the thing yang saya harap boleh kongsikan daripada yang, of course pada saya primary yang direct tu lah. Sebab bila kita bina orang directly ni lagi senang, sebab kita boleh monitor pengembangan dan bagi yang paling ni kan. Tapi pada sama juga yang bersifat kita campak je, harapnya ada orang tangkap, pun rugilah kalau ada opportunity tu tak buat kan. Wallahu alam, harapnya ada dapat something. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.